game yang boleh buat korang hilang ingatan. That's not a hack, pop culture. Mula-mula, shuffle deck dan letak atas meja. Ini akan jadi gift shop. Setiap seorang akan ambil satu kad dari gift shop. Siapa paling latest dapat hadiah akan jalan dulu. Player pertama, ambil satu lagi kad hadiah dan terbalikkan kad tu. Lepas tu, bagi dekat player lain ikut anak panah dekat belakang kad. Sama ada bagi kiri, kanan atau mana-mana player. Setiap kali nak bagi hadiah, player kena bagi tahu apa hadiah yang diberi. Contohnya, ni topi. Sebagai penerima hadiah, kita ada dua pilihan. Sama ada nak terima atau reject hadiah tu. Kalau kita terima, cakap thank you. Lepas tu, hadiahkan kad lain pada player seterusnya. Kalau penerima rasa pemberi sebuah hadiah yang salah, penerima boleh reject dan reveal kad hadiah tu. Kalau pemberi sebuah hadiah yang salah, dia dapat satu penalti. Kalau betul, penerima yang kena penalti. Kali ni yang kena penalti pula jalan dulu. Dan ulang. Siapa kena 3 penalti dulu kalah. Kalau nak tengok full gameplay, boleh tengok dekat YouTube bot lah.